Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Badani. Tuan Dr. Mahathir pernah berkata, manusia yang lemah sekali pun bersatu padu, pasti akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Justru berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Menyatukan Rakyat dan Kerajaan Bersama. Sekalian penghargaan saya hulurkan buat saudara pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya saudara dan saudari yang diberkati sekalian. Secara umumnya, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1999 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Di bawah rukun negara, dapat rakyat Malaysia berikrar untuk mencapai perpaduan dan kejayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesepadan dan kesusilaan. Oleh itu, maudut pidato pada hari ini menuntut kita memahami dan menghayati rukun negara yang menyatukan semua demi kejayaan rakyat Malaysia. Saudara-saudari sekalian, maudut pertama, kepercayaan kepada Tuhan membawa kepada kejayaan rakyat. Manusia tidak boleh lari daripada kehidupan ingin bertuhan yang akan menjadikan kehidupan mereka ke arah kebaikan dan kebenaran. Rakyat Malaysia tanpa mengira agama yang meletakkan Tuhan sebagai tonggak teratas boleh dijadikan pendorong perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga. Lihat sahaja ketika atlet negara mencapai kemenangan di pesada dunia. Tanpa mengira agama apapun, perkara yang pertama diucapkan sudah tentulah penghargaan dan kesyukuran kepada Tuhan. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan juga boleh dijadikan pendorong untuk mencipta kejayaan yang luar biasa. Saudara dan saudari yang budiman, maudut kedua, rukun negara menyatukan rakyat melalui perlembagaan. Perpaduan yang utuh amat bergantung kepada persefahaman dalam kehidupan seharian. Namun begitu, negara kita yang berbilang kaum menyebabkan wujud perbezaan dari segi bahasa, nilai dan kepentingan. Di bawah keluhuran perlembagaan, rakyat perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan atau kemuliaan perlembagaan negara sebagai sumber perundangan yang tertinggi. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan telah berjaya menyatupadukan semua kaum di Malaysia dengan menggalakkan semua urusan dalam bahasa Melayu, baik di pejabat kerajaan maupun jual beli di pasar. Kesannya, keutuhan berinteraksi dalam bahasa yang sama dapat mengelakkan prasangka antara satu sama lain dan seterusnya mewujudkan perpaduan dalam kehidupan masyarakat. Jelas, bahasa kebangsaan berjaya menyatukan rakyat Malaysia. Saudara-saudari pendengar bestari, maudut ketiga, cabaran dalam menjiwai rukun negara. Kita sememangnya boleh mendabik dada mengatakan bahawa kita telah tahu semua prinsip rukun negara. Namun, adakah benar kita memahaminya? Sejujurnya, kita tidak dapat menafikan bahawa penghayatan rakyat terhadap rukun negara masih lagi didangkal apatah lagi untuk mengutamakannya. Contohnya, masihlah kita dapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga nama baik negara sehingga memburukkan institusi beraja. Dan ada juga yang enggan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerana menganggapnya bahasa kekampungan. Masalah inilah yang menjadi cabaran yang perlu segera diatasi supaya tidak menjadi barah dan masyarakat seterusnya menghancurkan perpaduan yang cuba kita bina ini. Masalah ini jika dibiarkan melarat mengancam perpaduan yang telah kita bina. Oleh itu, cabaran mengekalkan keharmonian perlu ditangani dengan sebaiknya ibarat menarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Kesimpulannya, negara kita sangat unik acuannya. Keharmonian perlu dikekalkan demi kemakmuran negara. Jika benar kita mahukan sebuah negara yang harmoni, perpaduan hendaklah dikekalkan. Bangunlah bertindak wahai anak muda. Hendaklah seribu daya tak
tak hendak seribu dalih agar perpaduan yang utuh terus menjadi nadi penggerak dalam mengekalkan keharmonian bangsa yang erat. Kerana saya yakin dan percaya rukun negara menyatukan rakyat dan kerajaan bersama. Sekian, terima kasih.